pertama sekali saya didatangkan daripada cabang Petaling Jaya. Nama penuh Nurhida Azriza binti Nur Azlan. Anak tempatan? Anak tempatan, bukan warga asing. Okay, tahu dah lahir di Kelantan ke? Tak, lahir di Kuala Lumpur. Okey, membesar di PJ lah. Membesar di Selangor lah. Okey, dan sebelum ni saya baru saja join politik dalam 3 tahun lepas. Dan 2020 ya? 2021? Ya betul. Dan sekarang berjawatan sebagai Ketua Penerangan AMK Petaling Jaya. Dan dan juga yalah sedikit sebanyaklah program politik yang saya join sebelum ni adalah melalui yang fellow keadilan yang diterajui oleh YB Nik Nazmi. Setahun lah bersama Nik Nazmi. Start dari bulan 5 sehinggalah bulan 12. Dan saya ditugaskan untuk bersama dengan mentor saya dari Ahli Parlimen Petaling Jaya, YB Lee Chian Chong, dan buat beberapa projek lah di Petaling Jaya. Dan selama saya berada di kawasan Petaling Jaya, bernaung sebagai AMK, ahli AMK, banyak jugalah program-program anak muda yang kita touch di area Petaling Jaya lah. Program kegemaran Hida lah. Program kegemaran yang Hida anjurkan di PJ. AMK banyak program bersama anak muda lah. Program sukan, Mobile Legend ke, Mobile Legend pun ada, futsal ada, badminton campur-campur. Itu kelebihan di PJ lah. Sebab PJ ni dia ada banyak kawasan rumah kos rendah. So banyak orang nak buat program tu memang budak-budak sambut lah di sana kan. Ya betul.